Untuk projek kebun aku ni, aku nak start dengan tanam nenas . Untuk nenas pula, aku pilih nenas jenis MD2. So aku akan tanam dalam satu pokok je dulu. So dekat tapak nenas aku ni, aku akan pacak kayu dan aku akan tarik tali supaya batas aku akan jadi straight macam ni. Untuk batas nenas ni, aku guna jarak 1, 2, 3. Satu kaki jarak pokok ke pokok, 2 kaki batas ke batas dan 3 kaki laluan antara batas dengan batas . Untuk mengurangkan kadar asid pada tanah tanaman aku ni, aku akan tabur juga kapak dolomite. Untuk tanah tanaman yang pH dia dah okey, tak perlu tabur pun tak apa. Batas pun dah ready untuk kita pasang weed mat. Dalam petang sikit, aku akan bawa weed mat dan kita akan pasang . Sebelum aku balik tu, sempat juga aku singgah tengok aku punya ayam-ayam ni. Sihat, Alhamdulillah. Aku sempat juga bagi makan. So dalam petang lagi, aku akan mai pasang weed mat . Untuk weed mat ni pula, aku beli dekat Shopee je. Harga yang aku dapat dalam RM57. So kalau hampa nak weed mat ni, hampa boleh klik link dekat atas tu, hampa tengok berapa harga yang hampa dapat. Untuk saiz weed mat ni 2 meter lebar dan 50 meter panjang. Dia punya ketebalan dia 90 GSM. Untuk saiz weed mat macam ni, kalau buat batas macam aku buat ni, kita akan dapat dalam 6 batas. So satu batas 50 pokok, kita akan dapat dalam 300 pokok je lah. Alright, settle untuk pemasangan weed mat. So lepas ni aku nak ambil batang untuk aku tindan dekat atas weed mat ni, supaya kalau angin kuat mai, so tak ada lah weed mat ni terbang kan. Alright, settle guys. Macam itulah macam mana aku pasang weed mat untuk penanaman nenas MD2 aku ni. Jangan lupa subscribe. Lepas ni aku nak pasang pagar elektrik pula.